Bawah sangat ni. Harga 550. Ini kayu apa? Dik, ni kayu apa, Dik? Ha? Tembusu. Oh, cantik sangat ni. Kan? Cantik sangat. Kayu carta nombor 1 kayu tembusu. Tembusu. Carta nombor 1 kayu tembusu. Tembusu, cengan. Pertama tembusu, kedua cengan. Okey, adik ni dari Craft Tembusu Pahang. Jadi kita ada yang petak macam ni. Ni pun daripada tembusu juga. Oh, semua daripada tembusu ni. Oh, okey, betul berat ni. Betul berat ni. Berat. Jadi maknanya Segala rumah yang banjir tu dia akan tempah apa tu? Kayu tembusu. kalau rumah banjir kan. Katil, meja. Sebab dia tak akan kembang. Pam. Yang nanai kalau gigit tak luk. Tak look kan. Okey, jadi nak cari apa ni untuk senduk-senduk kan. Senduk untuk kacau-kacau nasi. Ni nasi lah. Mi pun boleh. Mi. Lepas tu ini Goreng. macam senduk nasi. Mana ada senduk nasi? Ni cincang daging. Daging. Dia tak jadi hitam-hitam kan? Okay. Chopping board yang macam ada masalah letak dekat sinki, lepas tu dia makan dengan air kan, dia jadi hitam kulat tu. Dapatkan yang jenis kayu tembusu. Oh, kayu tembusu tu dia tak makan kulat lah. Murah sikit. So harga langgaran dalam 20. Tu ada macam ni, ada petak, ada besar sikit 25 macam itulah. Ini untuk yang siapa yang nak potong daging. Okey, ni untuk apa, Dik? Yang ni. Dodol. Gulai. Faham? Ini? Yang ni nasi. Oh, dalam okey. kawah tu. Faham. Ini, Dik? Apa untuk apa Ini ni? papa memotong. Ini? Yang ni bersama papa memotong. Macam nak potong. Ini menarik Dia ada lebar, ada panjang. Ya, kan?